Hello semua, selamat datang ke Autotech Malaysia. Hari ini, kami akan membincangkan segala-galanya mengenai Perodua Bezza 2025, sedan kompak yang menjadi pilihan ramai rakyat Malaysia. Model terbaru ini hadir dengan pelbagai peningkatan dari segi reka bentuk, teknologi, dan keselamatan, menjadikannya antara pilihan terbaik dalam kelasnya. Mari kita lihat dengan lebih mendalam apa yang ditawarkan oleh Bezza 2025. Perodua Bezza 2025 kekal sebagai salah satu sedan kompak paling popular di Malaysia, terkenal dengan harga berpatutan, kecekapan bahan api, dan ciri moden. Sebagai penerus model sebelumnya, Bezza 2025 menampilkan reka bentuk yang lebih segar sambil mengekalkan reputasinya sebagai kenderaan cekap tenaga EV. Model ini ditawarkan dalam beberapa varian, termasuk 1.0 Standard G, manual dan automatik, 1.3 Premium X, automatik, dan 1.3 Advanced, automatik bagi memenuhi pelbagai keperluan pengguna. Dengan harga bermula dari RM34,580 hingga RM49,980, Bezza 2025 kekal sebagai pilihan utama bagi mereka yang mahukan sedan bergaya, jimat minyak, dan penuh dengan teknologi. Salah satu perubahan ketara pada Perodua Bezza 2025 ialah reka bentuk luaran yang lebih moden dan eksklusif. Bahagian hadapan kini dilengkapi dengan grill dan bumper baharu, memberikan penampilan lebih berani. Lampu utama LED yang diperbaharui menawarkan pencahayaan lebih baik, meningkatkan keselamatan pemanduan pada waktu malam. Tambahan lagi, reka bentuk skating sisi 2 tona dan rim aloi 15 inci memberikan sentuhan lebih sporty. Ciri luaran lain termasuk cermin sisi boleh lipat dengan isyarat membelok terbina dalam, pemegang pintu luar berlapis krom, antena sirip U, dan lampu kombinasi belakang yang direka semula. Semua perubahan ini menjadikan Bezza 2025 tampak lebih premium dan moden. Bahagian dalaman pula menawarkan keselesaan dan teknologi yang dipertingkatkan. Tempat duduk semi baket berbalut kulit memberikan pengalaman pemanduan lebih selesa, manakala sistem kunci pintar membolehkan pemandu mengakses kenderaan dengan lebih mudah. Paparan meter digital yang diperbaharui kini lebih jelas, memberikan maklumat kenderaan secara tepat. Untuk hiburan dan navigasi, sistem multimedia dengan GPS disertakan, membantu pengguna mendapatkan arahan laluan dengan mudah. Ruang dalaman Bezza juga luas, memberi keselesaan kepada penumpang di bahagian depan dan belakang, menjadikannya sesuai untuk perjalanan harian atau jarak jauh. Dari segi keselamatan, Perodua Bezza 2025 dilengkapi dengan sistem Advanced Safety Assist (ASA) yang lebih canggih. Antara ciri utama termasuk brek kecemasan automatik (AEB) yang membantu mengelakkan pelanggaran dengan mengesan halangan di hadapan dan membrek secara automatik jika pemandu tidak bertindak balas tepat pada masanya. Selain itu, amaran pergerakan kenderaan hadapan (Front Vehicle Departure Alert) akan memberitahu pemandu apabila kenderaan di hadapan sudah bergerak, mengelakkan kelewatan dalam lalu lintas. Sistem pengesan pejalan kaki turut disertakan bagi mengelakkan kemalangan dengan orang awam yang melintas jalan. Perodua Bezza 2025 hadir dalam 6 pilihan warna menarik, memberi pengguna lebih banyak pilihan untuk disesuaikan dengan gaya peribadi mereka. Gabungan kecekapan bahan api, ciri moden, dan teknologi keselamatan yang dipertingkatkan menjadikannya sebuah sedan yang seimbang untuk individu dan keluarga. Jika anda sedang mencari kereta berpatutan, cekap, dan bergaya, Perodua Bezza 2025 adalah pilihan terbaik untuk anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke Autotech Malaysia untuk lebih banyak info otomotif terkini. Kongsikan pendapat anda tentang Bezza 2025 di ruangan komen. Adakah ia pilihan terbaik dalam kelasnya? Kami ingin dengar pandangan anda. Jumpa lagi dalam video seterusnya.